LCV8 GPS 142 dengan 139. Okey ke tak? Okey guys, ada yang tanya aku pasal LCV8. Bang, tak ada ke yang abang dah try LCV8 selepas tukar 3 barang? Aku cakap, ada. Semalam baru aku try. So, keputusan dia aku rasa sangat puas hati. Sebab apa? Untuk LCV8, kalau keluar kedai standard, meter mungkin 120, 115, ada yang dapat 127, 128, 130 pun ada. Untuk motor LCV8 standard. Jadi aku recommend lah tukar 3 barang. So semalam aku dah follow 2 biji motor ni, member aku sendiri. GPS dorang 142 dan 139. Satu sebiji ni 142, satu biji lagi ni 139. Oh, pada aku memang cukup padu, cukup laju, puas hati. Diorang set spoket lah sikit kan, main lah spoket 37, 36 belakang kan.